Pecah pun. Ayah. Ayah nak jemur agar-agar ni ke? Ya. Wah, cantiknya, bermacam-macam warna. Yang ni Tok Mi baru siapkan Ayah, adik nak satu ya? Nak satu? Mana boleh lagi, Dik. Yang ni dia kena jemur kering dulu. Kalau jemur petang ni dah kering, malam ni dah boleh makan? Tak boleh lagi, Dik. Agar-agar ni dia kena jemur 4-5 hari baru dia betul-betul kering. Alah, lamanya jemur sampai 4 ke 5 hari baru boleh makan. Biasalah, kalau nak sedap, kena jemur lama sikit. Baru rasa dia rangup kat luar, lembut di dalam. Oh, macam tu. Dah, Dik. Adik jangan makan tau. Tak makan, tengok je. Adik janganlah main panas, nanti hitam macam ayah ni. Alah, adik pun dah boring lah jadi putih. Nak jadi hitam pula. Jangan makan tau. Tak makan pun. Tengok je. Nak makan satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Satu lagi lah. Adik, saya cakap jangan makan tadi. Adik lapar lah, ya. Adik ni. Jom kalau lapar, meh. Enggak, ya. Nah, makannya dah siap ni. Ada pun agak-agak Tok Mi ni. Ayah terpaksa suruh. Adik tu makan banyak sangat. Oh, selama ni ayah lah yang sorok agak-agak Tok Mi ni. Terpaksa. Ish, ayah ni. Ayah nak tahu tak? Daripada adik makan gula-gula yang manis tu, baik adik makan agak-agak Tok Mi ni. Kurang manis, sedap, mesra budak-budak. Lepas tu nak bawa dia pergi mana-mana pun senang.